Assalamualaikum tuan-tuan dan juga puan-puan. Salam Jumaat tuan-tuan. Hari ni saya ada barang yang sangat-sangat baik. Saya import daripada France tuan-tuan. Tengok warna kereta pun dah tahu bendera daripada negara mana tuan-tuan. Okey. Yang ni tuan-tuan, saya perkenalkan dekat tuan-tuan Peugeot 508 1.6 tahun 2014. Yang ni facelift punya unit tuan-tuan. CC kecil, maintenance murah, tak salah bengkel, tak makan duit tuan-tuan. Okey. Kereta ni memang sangat-sangat cantik, design eksekutif tuan-tuan. Kita boleh saing-saingkan dia dengan Mercedes, BMW dah tuan-tuan, tapi harga dia sangat-sangat murah sekarang tuan-tuan. Saya nak jual bawah 12,000 sahaja. Tengok sampai habis. Lampu, body semua kita dah polish tuan-tuan. Rim pun sangat-sangat cantik. Okey, bunga tayar pun masih lagi elok. Ada lagi 60% tuan-tuan. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat bahagian dalaman pula tuan-tuan. Yang ini premium spec. So dia dah datang dengan electric seat. And then dah ada multifunction punya steering. Ada pedal shift. Yang ni dia punya handbrake pun dah pakai electric punya brake tuan-tuan. Dekat bahagian tengah tuan-tuan boleh tengok. Ada infotainment punya tempat. Ada navigation system. Ada reverse camera. Ada macam-macam feature lah tuan-tuan. Mileage pun kereta ni tak terlalu tinggi. Baru 116,000 sahaja tuan-tuan. Kereta yang sepremium dan secantik ini saya nak jual dengan harga yang sangat-sangat murah kepada tuan-tuan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, kereta ni dapat menghasilkan power sekitar 156 horsepower, 220 Newton meter of torque tuan-tuan. Power dia, top speed dia lebih kurang 220 kilometer per jam tuan-tuan. Dekat bahagian belakang tuan-tuan boleh tengok dah siap datang dengan aircon, boleh setting. Okey, dekat tengah ni tuan-tuan boleh tengok ada armrest sekali tuan-tuan. So memang sangat-sangat selesa. Duduk belakang pun luas, duduk depan pun selesa tuan-tuan. Kereta ni sesuai untuk driver and passenger. Okey. And then kelebihan lagi satu dekat Peugeot ni tuan-tuan, kalau orang tak tahu, tuan-tuan nak buka bonet, tuan-tuan tekan dekat kosong ni tuan-tuan. Okey. Bonet dia pun sangat-sangat luas tuan-tuan, sama macam Camry tuan-tuan. Selalunya Continental ni dekut-dekut sikit tuan-tuan nak bagi bonet besar, tapi Peugeot ni bonet memang sangat-sangat terbaik. Okey, kereta ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 11,800 saja. Harga ni dah termasuk dengan proses tukar nama dan juga puspakom tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan berminat dengan Peugeot 508 ni, boleh pakai tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat checking yang terbaik, nak bawa foreman pun tak ada isu tuan-tuan. Saya Rashdan dari Rad Motoring. Apa-apa boleh kontak. Assalamualaikum.